Okey, Assalamualaikum guys. Saya Eddie dari Raiba Auto. Siapa nama bang? Saya Muhammad Hafizul. Muhammad Hafizul daripada Melaka. Okey, so abang bawa Toyota Harrier bang Model tahun berapa ni? Tahun 2018. 18. So ini Harrier ZSU 60 lah kan? Dia 90. Okey, so macam mana masalah turbo ni sebelum abang datang? Sebelum ni dia goncang lah, dia goyang-goyang. Lembut lah. Dia lembut sangat lah. Bila lembut kita masuk tester mesin ni abang nampak lah bacaan dia. Nampak. Umur 20 lebih kan? Atas lah. Umur tinggi-tinggi no kan? So dengan bacaan macam tu, abang pun tengok tadi macam mana foreman saya tekan sambil berdiri. Dengan muka belagak dia, ingat dia kuat kan, dia tekan sambil berdiri je kan. So lepas tu kita ada ready stock, baru dia tahu kan. Dia tahu kan. Lepas dah ada ready stock, kita suruh foreman, dia tak boleh tekan berdiri, dia kena tekan atas tanah juga. Tekan menggigil dia. Menggigil baru dia tahu kan. Jadi bila kita dah siap pasang semua, sebelum tu saya test dengan abang tadi kan. Foreman test, macam mana abang rasa? Lepas buat tu dah stabil lah. Stable lah kan. Memang tak ada rasa goyang-goyang lah kan. So selepas itu kita masuk mesin, baru abang boleh tengok bacaan ni kan. Bacaan depan kiri dia 14, depan kanan 14, belakang kiri 17 kan. Nampak balance lah. Nampak balance lah. So, itulah dia feedback abang Hafizul daripada Melaka untuk Toyota Harrier ZSU 60. Jadi kepada you guys kat luar sana yang guna Harrier, jangan risau. Jangan takut, Roger saya kita settlekan. So untuk Roger saya, you guys kena masuk dekat link bio saya ataupun nombor saya dekat bawah ni. Roger saya, insyaAllah kita settlekan. So abang rasa recommend tak bang? Boleh, saya recommend kat geng saya kan. InsyaAllah. So terima kasih banyak bang. So Alhamdulillah. Okey bang Hafizul, yang paling penting Raiba Auto wet the corner. Bye bye.